5 tahun ke, 10 tahun ke, 15 tahun ke, 20 tahun ke, 25 tahun, 30 tahun tadi pun. Jadi selepas 1 hari bulan Januari, jadi kamu akan dibayar tunai, tak ada lagi point. Okey, tak ada lagi point. Dan kalau kamu tengok kalau yang ada kerja lama tu, berbanding dengan cash lepas dengan yang sekarang, jadi dana adalah lebih banyak, lebih tinggi daripada yang lepas. Okey, cuma saya nak ingatkan sesiapa yang anniversary contohnya 10 tahun bulan Disember 2025, contohnya 31 hari bulan Disember ialah tarikh awak 10 tahun. Awak tak dapat cash. Awak masih lagi dapat point. Okey, jadi kalau 1 hari bulan Januari awak dapat 10 tahun, 1 Januari 2026, dah boleh dapat cash. Okey, tak ada lagi point. Okey, jadi sesiapa yang anniversary dalam bulan ini memang dapat point lagi. Okey, hanya mereka yang anniversary selepas 1 hari bulan Januari 2026 akan dapat cash jumlahnya ini. Jadi bayaran dibuat ataupun years of service ni dikira macam dulu jugalah 5 tahun, setiap 5 tahun. 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun. Okey, berbanding dengan point, kalau point tu kamu akan dapat setiap tahun dapat 300, kalau dapat 5 tahun tu dapat banyak sikit lah. Okey, tapi untuk cash ni, jadi dia punya frekuensi adalah setiap 5 tahun. Okey, dan apa jadi dengan point? Sesiapa yang masih ada lagi point dan belum claim point tersebut, jadi kamu ada masa untuk tuntut ataupun redeem point awak sehingga bulan Jun 2026. Kita bagi masa daripada sekarang, okey, sampai bulan Jun 2026 untuk awak buat tuntutan untuk tebus mata ganjaran yang ada. Tak kira lah 300 ke, 600 ke, ada 1000 ke, jadi kamu boleh tebus mata ganjaran tersebut, okey, sehingga Jun 30, 2026. Ada masa. Jadi jangan tunggu sampai hujung-hujung tempoh ini untuk membuat tuntutan. Jadi sekarang ini dah boleh dah. Kalau kamu rasa kamu tak ada lagi point dah selepas ini dan kamu nak buat tuntutan, so boleh gunakan Spark punya platform untuk buat tuntutan. Okey, saya cuma nak jelaskan di sini Spark platform ini masih ada. Okey, cuma platform untuk long service award yang menggunakan point itu saja yang dihentikan. Okey, jadi Spark masih ada dan masih boleh digunakan untuk buat tebus point, okey, dan juga untuk kamu mengucapkan apa-apa penghargaan sama ada kepada rakan sekerja ataupun kepada orang-orang lain. Jadi kalau kamu dah download ada apps ini di dalam